nampak semua macam seronok je. Tengok rancangan apa tu. Papa, kita pergi tempat tu nak? Mana tu? Taman Negara di Pahang lah, Papa. Jomlah, Papa. Kami nak cari gajah pigmi. Mana tahu ada. Sana ada banyak pokok dan haiwan yang tak ada di sini. Boleh, Papa? Kenapa nak cari gajah tu? Gajah tu gajah yang dah makin pupus. Selama ni orang ada nampak di Borneo aja, tapi di Semenanjung ni belum lagi. Kalau kami boleh jumpa, kami boleh jadi popular. Boleh masuk Discovery Channel. Boleh jumpa Justin Bieber. Apa kena-mengena Justin Bieber dengan gajah pigmi? Gajah tu bukan nama Justin lah. Justin tu penyanyi. Tadi kan dah cakap gajah yang hampir pupus namanya pigmi. Mia, kenapa gajah pigmi boleh pupus, Banyak faktor lah. Mungkin pemburu haram ke? Atau mungkin persekitaran dah tak sesuai dengan gajah tu. RoboX ni asyik bertanya macam minat je. Memanglah. Kan kita datang dari jauh. Lagipun tempat saya tak ada binatang macam ni. Saya suka hutan hujan tu sebab di tempat saya tak ada hutan yang macam tu. Macam-macam haiwan dan pokok ada. Kita ni asyik cakap nak pergi je. Tapi Papa dengan Mama nak bawa kita tak? Betul ke kamu semua nak pergi? Kami nak cari gajah pigmi. Kalau boleh jumpa, nanti kita orang boleh jadi terkenal, Mama. Jadi selebriti macam Justin Bieber. Siapa Justin Bebel tu? Entahlah, Papa. Orang yang suka cakap kot. Dah. Ni Mama nak beritahu yang Mama tak dapat hantar kamu. Alah, tak bestnya. Mama tak kesian ke dengan kita orang ni? Nak tidur, nak makan. Main komputer tadi pun cakap pasal nak tengok gajah tu. Tapi Papa boleh. Syarat? Apa syaratnya, Papa? Cakaplah cepat. Okeylah, Papa. Janji pergi sekarang kita boleh start ke, Papa? Follow me. Let's go, Tammy. You're gonna have fun here. Wow. This peacock is made of many different kind of seeds. The seed grows its roots. Great job, Ika. Wow, a greenhouse. Ike, what is Ika doing? Now Claw is the most powerful cat in Metropolis. Prophecy predicts an Avenger will emerge from the shadows. And that Avenger is... Sumo Mouse! Get ready, droners! Look out, we're ready to take off. All the drone turbo! On your mark, one, two, three, let's go! Stay away from tricks coming your way. Fly away, speed it up to the say, 'cause we are so I really need a solution here. Drone punch! droners. We are the droners. Buli bukan gurauan. Dan buli juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu
semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi. Kuala Tembeling, Taman Negara. Here we come. Cepat! Cepat tolong bapa! Ingatkan Papa buat robot aja. Rupa-rupanya bot pun dia buat juga ya. Inilah bot hijau, Papa. Enjin digerakkan guna panel solar. Tak payah guna minyak. Mesra alam kan? Kalau tak ada cahaya, macam mana bot ni nak bergerak? Panel ni simpan cahaya yang dapat masa siang tu. Selamat tengah hari, Encik. Kami sekeluarga ni ingat nak masuk ke dalam hutan tu. Nak melihat keindahan hutan. Oh, itu tak jadi masalah. Kita pun galakkan orang-orang yang menyayangi hutan kita ni. Cuma saya nak nasihatkan, sila daftarkanlah nama dulu ya. Kalau berlaku sebarang kemalangan, boleh kita buat tindakan susulan. Terima kasihlah, Encik ya. Sekarang saya nak bagi sedikit penerangan. Sekarang ni kita berada di hutan Kuala Tembeling. Dari sini nak ke Kuala Tahan, kita ambil masa lebih kurang 3 jam. Bila sampai di sana, tolong patuhi pada arahan yang kita tetapkan ya. Jangan buang sampah merata-rata ya. Jangan rosakkan anak-anak pokok. Dan satu lagi tu, jangan buat pembakaran secara terbuka ya. Okey ya semua? Seronok? Mestilah. Bersedia semua? Wow! Alamak! Apa? Bot kita! Cepat! Pegang saya, Papa! Selamatkan mereka dulu! Sarah! Sini! Kamu tunggu sini! Papa dah hanyut. Jangan
Sejuknya. Kalau ada pau panas dengan teh, sedap ni. Pisang goreng pun okey. Kita tengah macam ni, ingat makan lagi. Apalah kakak ni? Sekejap ya. Ini pisang bakar, bukan pisang goreng. Bolehlah ni, sedap juga. Ubi bakar ni memang sedap. Zaman negara kita kena jajah dahulu, inilah makanan asasi. Tahu? Terima kasih Robo X. Sama-sama. Robo X, sandwich tak ada ke? Boringlah asyik makan pisang. Sandwich mana ada? Itulah. Masa suruh bawa makanan, tak nak bawa. Time lapar macam ni, barulah nak merungut. Papa, saya nak tanya sikit boleh tak? Tanyalah Robo X. Nak tanya apa pun boleh. Nak tanya banyak pun boleh, sikit pun boleh. Papa, kat dalam hutan ni ada tak rusa? Saya teringinlah nak tengok. Ada. Papa pun teringin nak tengok juga. Tapi binatang tu sensitif sikit. Pantang dengar ada bunyi. Deria dia tu tajam. Ada je bunyi, dia cabutlah lari. Oh, ya ke? Macam mana kita nak kenal rusa tu, Papa? Oh, itu senang aja. Ada tanduk, ada kaki 4, rusa lah tu. Sekarang Papa pergi ke sebelah sana, Robo X pergi ke sebelah sana. Kalau ada jumpa rusa, cakap tahu. Papa cakap rusa tu berkaki 4. Kaki 4? Kaki 4? Bunyi apa tu? Baik aku intip. Mungkin ada binatang. Rusa? 4 kaki? Papa, saya ada jumpa rusa. Iya ke? Mana? Cepatlah, Papa. Sekarang dia lari luar pula. Mana rusa tu? Rusalah sangat! Kamu ingat asal berkaki 4 tu rusa ya? Kat mana pula aku ni? Macam jauh sangat ni. Yakin sangat ni. Aku dah sesat. Baik aku cari jalan keluar sebelum malam. Seatbelts, everyone! Please let this be a normal field trip. With a friend? No way! Cruising on down Main Street, you're relaxing
Alligator nostril. Make a plankton too. Drop the river of lava. Such a fine thing to do. Step inside, it's a wild ride. Come on, ride. Hai adik-adik, terima kasih kerana setia menemani Kak Alice dan Abang Fiu merasai keriangan bersama Crayon. Kak Alice dan Abang Fiu pula suka penuhkan hari minggu kita dengan aktiviti-aktiviti yang seronok. TikTok, TikTok. Yeay, Kak Alice happy sangat. Bye. Akan membantu. Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri. Perlawanan seterusnya, Sabtu 7 Mac, Negeri Sembilan FC bertemu Penang FC. 9.15 malam di saluran sukan RTM. Juga penerimaan langsung di RTM Klik. Macam mana Papa boleh cari jalan keluar? Tadi masa Papa sesat, Papa terserempak dengan orang asli. Dia oranglah yang tolong Papa. Hari makin gelap ni. Apa kata saya terbangkan kita semua ke tapak kemah kita? Sekejap aja. Betul juga tu. Kamu bawa Mia dengan Sarah dulu ya. Baiklah. Kau lagi. Boleh aku ikut? Nak ikut? Ikutlah. Bukan ada masalah pun. Tapi kalau kau nak niat kacau aku, tak boleh ikutlah. Setakat ikut teman kau, baik tak payah. Kan aku dah janji. Aku akan pastikan hidup kau tak selamat. Aku akan musnahkan kau. Asyik nak musnah je. Asal jumpa nak gelak. Asal jumpa nak musnah. Tapi saya tengok tak musnah juga. Baik, kau baliklah. Jangan ganggu saya. Sudahlah. Macamlah bagus sangat. Cakap saya. Kau ingat? Kau tukar ganti nama diri kau tu saya. Aku kesian. Siaplah. Aku takkan biarkan kau hidup senang. Apalah kena dengan kau ni? Dah kau nak jual, aku pun belilah. Aku heranlah dengan kamu ni. Asyik nak mengacau aja. Tak apalah, Papa. Dia dah tak ada kerja lain. Bukan kita cari pasal. Sekarang apa lagi? Jamlah! Habislah kita kali ni. Kenapa kau datang lagi? Selagi aku tak dapat kau, aku tak boleh balik. Kepala kau jaminan untuk aku. Tu robot Papa lah. Betul lah, robot Papa yang di wayang tu lah. Memanglah. Tapi makhluk asing jahat yang ada dalam tu. Macam mana boleh jadi macam ni?
Kita alihkan Sarah. Sabar ya. Sakitnya. Serangga apa yang sengat kakak? Entah, kalajengking rasanya. Aduh. Dah, kamu rehat je Sarah. Aduh, kenapa Papa ikat? Papa perlahankan aliran bisa tu. Jangan panik. Tenang ya. Mia, ada tak penawar? Ada, tapi tunggu sekejap ya. Kita cari pokok lelipat. Pokok ni boleh jadi penawar sengatan kalajengking. Kamu tunggu sini. Biar Papa yang pergi. Hati-hati, Papa. Robo X. Kakak, jangan pingsan. Robo X. Bukan yang ni. Batangnya bentuk zigzag, warna hijau. Daunnya ada hijau muda, merah jambu dan putih. Ada bunga merah pada pucuk. Alamak, macam mana ni? Sakitnya. Harap-harap mujarab lah, Mia. Kau silap sebab tak musnahkan aku. Robo X. Biar saya bawa Sarah keluar dulu. Tapi kamu... Jangan risau. Yang penting Sarah selamat. Macam mana? Dah sihat ke sikit? Nampak boleh bergerak dah tu. Senanglah sikit hati Papa ni. Okey, tapi sedih juga sebab tak dapat jumpa gajah Pygmy tu. Tak apalah. Ada masa kita pergilah lagi. Lain kali kita ajak Pakcik Ranger temankan kita sekali. Papa rasa dia lebih tahu selok-belok hutan ni kan?
Permainan dalam talian atau online gaming nampak biasa. Tapi ada yang tersembunyi. Propaganda dan hasutan ganas. Sekiranya didapati bersalah, mungkin anak anda yang akan didakwa. Pantau, tegur, cegah. Lindungi anak kita, bahaya ada dalam talian.